Di Indonesia, dia bukan macam Malaysia. Malaysia sekurang-kurangnya sinema kita ada Finas yang menjaga kontrol dia punya license, yang mana ada government agencies yang melihat this industry, this business. Pasal lesen mereka di bawah Finas. Macam di Indonesia, diorang tak ada Finas. So it's an open market. Dulu memang ada 1-2 je yang monopoli. So they control the cinema punya outlet. So bila dia control tu, jadi that's why film Malaysia kalau nak ke sana susah. So dia macam kartel, dia macam diorang this dark side jugalah kan, masuk kan. Di mana diorang memang control. It's not about the government don't have anything say to them. It's an open market, it's an open business. Macam kita sekurang-kurangnya kita ada FINA dan kita ada certain prosedur yang telah ditetap oleh kerajaan untuk sebarang filem masuk ke pawagan Malaysia. At least ada control. Sebenarnya sometimes orang rasa macam control tu susah. Bagi saya it's not about susah atau senang control tu. It's about transparency. Kalau you ada agensi kerajaan yang tu at least you are transparent on berapa cinema collection tu, kerana mereka kena declare dekat Finas. Betul. Mereka tak boleh hanky-panky kerana it will go back to tax. Betul. Tapi macam di luar, macam di Indonesia, bila diorang tidak ada government tu, walaupun dia ada red hand there, macam you nak tahu siapa, you nak checklist kat mana. Contohlah macam kan, kat sana macam letak kata dia kata 50 cinema tayang. Kau pun lah bayarlah fees untuk 50 cinema. Lepas tu bila kau dapat collection report daripada diorang, how you want to checklist yang collection tu sebenarnya betul.